Wow, okey, sekarang ni kami berada di Banafe Village yang terletak di Johor Bahru. Chef, dah pukul 3, 4 pagi dah, dekat 4 pagi dah ni. Masih lagi meriah dengan orang-orang kat sini. Apa ada kat ni sampai ramai sangat orang macam ni? Okey, kalau kita nak tahu apa ada kat dalam, jom kita masuk dalam. Jom. Ini saya ada pentas persembahan sini untuk ada saya, nyanyi, untuk saya ke apa dalam ni? Ni nak jemput awak datang ni. Kat mana pula, Chef? Okey, kita ada stall banyak dekat sini. Kali pertama dekat restoran ni. Biasanya Okey, ni dalam kitchen hotel kita. kat sini. Ini Sekarang kita nak masuk. Dekat sini kita sediakan semua makanan-makanan barat. Apa nak masak? Kita nak masak apa hari ini? Hari ni kita nak masak udang telur masin. Pastinya dalam segmen Apa Nak Masak. Ya, sekarang ni kita dah sampai di Pasar Taman Dahlia. Kalau para penonton ingat kat rumah ni mesti malam, tengah malam apa pagi ni pukul 5 pagi dah ni. Subuh. Kita kat sini nak cari bahan makanan. Sebelum kita pergi cari barang makan untuk masakan kita cari epok. Epok. Pokok makan juga. Bagus. Itu dia udang. Lah udang kita mencari-cari katnya. Betul. Tapi chef ni macam-macam udang ada. Macam-macam jenis udang, chef. Betul. Ni udang besar ada, udang kecil ada, udang ni sebelah batu pun ada. Ni udang. Ni anak udang ada. Ni apa? Ni udang apa ni? Ni udang apa ni? Ini nama dia udang geragau. Besar Okey, yang paling baik udang. untuk kita masak udang telur masin ni kita cari yang saiz besar sikit. Yang besar mana tu? Yang macam ni. Saya ni ya. Kita cek saiz yang besar macam ni. Yang ni tak nak. Ni tak boleh. Tak sesuai. Ya. Kita cari yang besar-besar macam ni. Puas hati makan katanya. 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 Okey. Okey, sekarang kita nak cari lagi 2 bahan penting. Itu Telur masin dan juga dengan butter. dengan butter. Okey, sekarang ni kita ada butter, mentega dan ini pula Ini margarin. margarin. Margarin ni boleh kita gunakan untuk ganti butter ni. Tapi sebenarnya masak guna butter lebih baik lah. Butter lebih baik Sebab apa? Kita tak gunakan minyak. Sebab apa? Minyak kita nak masakkan kita kering. Jadi Bau kita sihat gunakan lah. butter dan juga untuk kesihatan. Untuk kesihatan. Alternatif kita boleh pakai. pakai. Mengganti kita boleh pakai margarin juga. Terbaik. Okey, terbaik. Jadi kita pakai untuk episod kali ini atau segmen kali ini kita pakai butter. Butter. Sekarang ni Okey. Okey, kembali lagi dalam segmen Apa Nak Masak? bersama dengan chef kita yang ranggi hari ini, Chef Fifi. Tak ada chef lain yang pakai topi macam ni. Ha. Chef Ini ala-ala rockstar. Rockstar. Okey chef.
kita bahan-bahan untuk masak udang telur masin ni dah ada. Jadinya kita nak terangkan kat tuan-tuan kat rumah tu, apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi minggu ini. Yang pertama ni kita kena ada daun kari. Daun kari. Bubuk perasa, garam, gula, lada hitam, lada sula. Okey, ni telur masin, ada butter. Cili padi lah, susu cair, ikan masin, tepung, kita ada telur, cekdang. Cekdang. Kalau tak ada cekdang ni, dia jadi telur masin goreng butter je. Chef, ada nak tanya ni. Pasal telur masin ni. Tadi Chef cakap kukus. Tapi ada beza tak kukus dengan rebus? Okey. Kalau kita rebus dia akan jadi lebih lembut, dia akan hancur. Dia akan hancur kan? Jadi bila kita nak goreng nanti dia tak sesuai. Mula-mula sekali kita kena pakai kita punya skirt. Skirt eh? Okey, kita dah siap ni udang ni, dia dah garing ke ni. Lebih kurang macam ni lah. Badan dia dah bongkok sikit. Okey, kita toastkan dia. Okey, Chef. Kita punya udang dah siap digoreng. Lepas ni apa pula? Okey, sekarang ni kita panaskan kuali kita. Gula. Dia ini berapa lama ni nak biarkan dia? Okey, bila dia dah agak nak kering tu. Okey, kemudian kita masukkan susu kita ni. Wah. Saya nak tanya ni. Okey. Kenapa kita kena letak susu di saat-saat akhir, saat-saat genting ni di tragedi Oktober ni? Sebab dia. Kalau nak tahu bayarlah. Amboi. Okey, sebab dia kita nak dia lebih kering. Kuah dia tak ada, dia lebih kering. Dan rasa dia akan bawa rasa lemak. Lebih kurang dah siap lah ni masakan kita. Ini senang, mudah. Okey, para penonton kat rumah, nampaknya kita punya udang telur masin ni dah siap katanya. Dah siap untuk dihidang. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan kat rumah, ini adalah resepi kita untuk minggu ini iaitu udang telur masin. Jadi jangan lupa saksikan kami dalam segmen Apa Nak Masak pada setiap hari Ahad hanya di Selamat Pagi 1 Malaysia. Jadi kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye.